Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ada lagi. Mati. Aduh, saya ini kalau casting ni. Wow. Okey sahabat, Assalamualaikum. Apa khabar rakan sahabat semua? Hari ni nak pergi menengok jaring lah. Air besar ni. Moga-moga ada rezeki ya. Hari semalam dah ada, saya simpan 2 ekor tomobi kena jaring. Lepas tu tengah lain ada seekor. Untuk berjual tu dah ada dah. Jadi untuk hari ni jom kita pergi tengok jaring lagi. Moga-moga ada hasil lah. Ini jari baru tahan sahabat. Hari semalam tengah tahan dapat seekor. Anak tengah lain. Jari 4 inci setengah. Main lepik-lepik tepi-tepi ni. Mudah dapat tengah lain. Jari lembut. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ada lagi. Mati. Hidup. Ini hak kapit semalam ni. Geng dia. Jari lembut mudah kena. Oh, hidup. Masih hidup. Semalam kecil sikit, maknanya ini pasangan dia. Ngalan ni dia berjalan berdua-berdua. Sepasang ni. Tenggalan ni kalau hak yang besar ni bukan yang mahal pun sahabat. Dia yang 2 kilo ke atas kayangan ni. Mana nak buka. Nak bagi lawa sikit. Kalau nak berjual ni. Nak simpan pun. Dia bergumpai jari halus ni. Jari punca dia dulu. Punca dia masuk kat mana? Mana hak masuk ni? Tak dapat ke punca sahabat. Dia dapat punca tu mudah sikit. Aduh. Satu lagi jari 3 inci. Tetap dekat Sungai Kenung. Waktu yang kena tomobi 2 ekor. Tapi tak besar. Ada. Wah juga. Mana lagi? Dapat dah. Okey. Tengah lain. Moga-moga ada lagi belakang ni. Baru depan. Tak ada. Seekor je. Oh, masuk ulat dah ni.
Seekor je. Ekor sahaja. Okeylah, nambah-nambah. Hasil jualan. Seekor tengah lain. Mana kawan ni? Tahu, ni jalan banyak lagi ni. Lambat pula. Jari ni petang semalam kena tomo ubi 2 ekor. Moga ada lagi hasil untuk hari ni. Aduh. Tak nampak lagi gayanya. Hasilnya. Kayu. Ada ikan. Ada ikan. Tak ada sahabat. Tak ada ikan jari ni.
datang semalam sebab tenggalan ni kena jari yang sama dengan tenggalan tadi. Buah pula buka ni. Ikat kena kemas takut dia keluar temobi. Kat rumah ada seekor lagi. Besar sikit pada ni. Tak mau habis. Tengah alam tu. Okey sahabat, sampai ke ambil. Tengah alam. Satu pelur. Oh, tilang. So, betul tilang. Sama-sama. 1.3. Oh, toki angkat terus. Leader. Rupi ni Playmore web. Okey. Oh, okey. Ikan turun. 100 apa? 23. 100. Perbezaan nama ke? Maksudnya okey. Tu mai. Air hujan tu. Mana? Oh, lagi. Wah, ni dua ni. Mana? Tu kecil-kecil. Tahu air tu, kuat tau. Air hujan. Okey sahabat, selesai dah jual ikan ni tadi. Pak Man pun dah nak ke Benta. Jadi untuk mengakhiri konten kali ni, tengok dulu lah bau ekor merah hak dapat baru ni tu. Video dia tak ada sahabat. Penutup tak ada. Tak ada sambungan. Jadi video dia tergantung-gantung. Jadi saya sambungkan dengan video kali ni. Okey, boleh layan terus awak tu. Ada pergerakan.
Tapi berbelit-belit dah ni. Oh. Air naik mendadak. Hujan berapa lebat. Ada rasa getaran. Monster BEM lah ni. Ada rasa gegaran sahabat. Tali ni kendor. Dia dah berbelit-belit. Berapa kali belit dah ni. So kita tali utama dia. Mana pergi? Oh ni dia. Dekat dengan perambut lah. Sebaik tak lepas. Sebabnya ayuh ni. Takut dia rebeh sebab dia sentok kayu ni kuat. Dia tak main tali ni. Macam ni tak buka mulut. Okey, dapat tangkap ni. Sengit tu. Alhamdulillah. Ada saiz juga. Boleh lah. Berkilo. 45 kilo juga. Berbelit-belit macam ni. Boleh ke merah. Ada ikan besar. Tak tahu ikan apa. Labi ke? Labi. Aduh. Oi, sebarau. Bapak sebarau. Tu dia. Bapak sebarau sahabat. Ingat labi tadi. Ni bau badung. Kena tajuh sebarau. Aduh, saya ini kalau casting ni. Ingat labi-labi tadi. Saiz sahabat. Umpai ikan keli ya. Dia memang marah betul lah kali ikan keli. Ikan sebarau ni. Ronta-ronta dah tadi. Saiz dia. Allahuakbar. Luka dah. Wah, hati saiz begini. Wah. Badung. Ini berapa kilo ni? Sebarau Sungai Kenung. Alhamdulillah. Hasil terbaik Sungai Kenung. Ini kalau kena casting ni memang padu lah sahabat. Simpan. Tumpai mula anak ikan keli. Tahu nak kena lagi. Biasa sebarau ni dia banyak. Jangan melompat mula lain dah. Dulu dah pernah kena dah. Lompat mula lain. Pakai keli, saya pakai saiz stay nombor mata stay nombor ni 4 batang pendek. Yang keli memang dia marah sangat ni. Tu dia. Moga ada lagi ya. Lompat-lompat pula dia. Badung.
Ui, ni berapa kilo ni sebab. Besar gini. Memang syok lah kalau kena casting. Okey sahabat, ini tajuk terakhir tak kena. Target cari sebarang lah sama-sama. Umpan keli. Ni. Ada tajuk terakhir dah situ. Ada umpan lagi. Okey sahabat, kita keluar dulu. Hasil ada dah, seekor. Target ada dah. Target sebarang dapat. Besar pula tu dia bagi. Okey. Okey sahabat, alhamdulillah ada juga seekor ikan sebarang. Tajuk umpan keli dekat Sungai Kenung. Ini 2 kilo lebih ni. 2 kilo lebih, tengok tengah belakang dia. Sisik dia pun cantik ni. Menarik. Dia tengok warna sisik dia. Kena gewang ni menang ni. Keluar mencicik tali. Sebarang. Barang cepat mati. Okey sahabat, alhamdulillah. Dah tengok dah video boy kamera. Tak ada sambungan sahabat. Jadi saya sambungkan dengan hot ni. Hasil untuk hari ni dapatlah 123. Lepaslah duit minyak, duit belanja sikit. Ini berapa lama dah ni. Tak ada hasilnya. Okey. Jumpa di next content. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye bye.